Orang-orang Sendayan, Food Hunter dah sampai. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Masuk aja dah berbau wangi. Semestinya daripada Tunika Scent Perfume. Wajib kena grab ni geng, dah lah murah pula tu. Oh ya, lupa pula lokasi di tempat X-Park Sendayan. Daripada 14 hingga 17 Mei. Daripada pukul 11 pagi sehinggalah pukul 11 malam. Apa yang menarik kali ini, Food Hunter bersama dengan sambutan Hari Belia Negara. Ada lagi yang menarik. Berbagai aktiviti ada. Jadi pada belia-belia kita yang berada di sekitar dengannya tu apa tunggu lagi? Rugilah kalau korang tak datang sini. Okeylah, sekarang kita fokus makan pula. Nasi goreng petai memang mantap. Dengan cuaca yang panas macam gini, kena air balang memang mantap juga ni geng. Kena air kopi memang mantap. Takkan nak berkena air saja kan? Mesti nak kena ada kudap-kudap. Kita cuba pula chicken tender ni. Buka aja dekat dalam, korang tengok tu besar-besar juga chicken tendernya. Cheese sauce-nya pun sedap. Tapi garlic sauce-nya lagi sedap. Untuk adik-adik kita, gula kapas ni jangan dilepaskan. Tengok aja coklatnya pun dah mengiurkan ni. Sebetulnya dah berpuluh tahun aku tak makan gula kapas ni. Strawberry dan coklat memang menjadi. Nak bertinju, meh sini. Selain daripada tu, kita juga ada persembahan istimewa daripada kumpulan drama band 15 hari bulan 5, Sting 16 hari bulan 5, Floor 88 17 hari bulan 5. Datang Food Hunter mesti kena cuba sup utara. Kalau tak nak miun sup, ada juga kuotiao sup. Kalau tak kuning, bukanlah miun sup Kedah namanya. Letak pula cili merah, memang mantap. Ini pula ayam gepuk Pak Ari. Tengok dengan portionnya tu, boleh tahan banyak juga ni. Ayamnya pun boleh tahan besar juga. Masuk aja ke dalam mulut, perapan ayamnya sampai ke dalam. Ini makanan orang-orang sekarang. Jacket potato boleh tahan banyak juga bahannya tu. Diorang ni kalau event Food Hunter dekat mana-mana pun ada aja. Cheese mozzarella-nya masih boleh ditarik tau. Yang nak merasai kudap-kudapan, sinilah tempatnya. Semuanya rangup, kru-krap. Ada paru crispy, ada kulit ayam crispy dan baby crab. Ini wajib korang kena cuba. Tanpa berlengah masa lagi, jomlah kita try. Potongan paru crispy-nya pun boleh tahan besar ni. Makan depan TV memang layan. Jangan lupa tau, locklah tarikh ni 14 hari bulan sehinggalah 17 hari bulan Mei. Sekarang kita cuba pula mochi ni. Kalau nak tahu lembut ke tak mochinya ni, datang sendiri. Mochi mok ni memang dah viral geng. Kita dip pula dalam coklatnya. Memang syahdu. Sebelum nak balik tu, kita perkenalah dulu kopi ais mamui kat tepi ni. Orang-orang Sendayan, Labu, jangan lupa datang tau. Boleh try.